Assalamualaikum kak. Kak, saya nak tanya kak, akak berniaga dekat sini, berniaga apa kak? Akak berniaga air lemon jelly, Air lemon jelly. cincau dengan rojak buah. Oh, ni kopi cincau lah ni. Ni kopi cincau. Alright. Kalau lemon jelly ni kita akan letak limau kasturi. Okey, limau kasturi. Air asam boy, Okey. selasih, Selasih. dan 2 jenis jelly. Oh, 2 jenis jelly eh. Ni jelly apa ni? Dia jelly sangkuit lemon, Okey. ni jelly limau kasturi. Oh, menarik. Lepas tu kita ada Okey. 2 cup tau. Dia ada 2 cup. Okey. Ni cup kecil. Okey. Cup besar RM6. Okey, RM6. Okey. Tambah cincau. Oh, kopi tambah cincau eh. Ada sama. Okey. Lepas tu saya nampak sekarang yang menarik, membuatkan saya menarik dan tertarik sebenarnya kan. Tapi saya tak boleh tarik, jatuh kan. Okey, sekarang ni kita ada apa orang panggil? Rojak buah kan. Rojak buah. Ada nenas. Ni apa ni? Kedondong, Kedondong, pelam, buah pelam, sengkuang, sengkuang, apple hijau, apel merah, betik, betik, yang belimbing, belimbing. Okey, biasa dah lengkap macam ni lah. Okey, dah macam ni. Lepas tu buah kuah lah RM10 eh. Lepas tu dia punya kuah kita campur tau. Oh, ya ke? Ni dia kat sebur asam masin. Okey. Kita punya mix sendiri lah. Limau. Okey. Oh, lain macam. Punya Dia punya kuah dia memang nampak pekat dekat mix lah. Ini buat kita geram ni. Tapi inilah saya tak pernah lagi tengok yang ada kulit limau. Ini kira macam Semua. Lepas tu special dia lah. pedas, kita tambah sedikit lah. Okey. Okey, dekat mana kak? Nak kita nak cari produk kak ni? Ada di Kip Mall. Kip Mall. Okey, berhadapan dengan KFC ya. Hadapan dengan KFC. Okey, kau akan dapat nasi kandar. Tu. Nasi kandar tu. Straight je. Straight je. Okey. Terima kasih kak. Okay, sama. Terima kasih. Okey, sama-sama. Nanti saya buat video saya buat kak Saya tengok risau saya edit video ni paling pantas. Okey, abang explain sikit. Nasi lemak berlauk abang cakap Nasi lemak berlauk. Okey, kita ada ni lauk-lauk kita situ. Boleh Tak apa, jangan malu. Bila kita nak bagi orang kenal bisnes kita jangan malu. Kan? Baru orang kenal betul tak? Kan? Nak kena confident. Confident je kan? Tak confident pun confident je. Okey, bismillah. Okey, 1 2